Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah hari ini dah mula program subsidi Budi Madani 95. Maknanya hari ini warga negara Malaysia yang cukup syarat ada IC, ada lesen memandu, maka dia akan terima subsidi dan harga minyak turun kepada RM1.99. Tujuan saya untuk rekod video hari ini adalah untuk memberikan sikit pencerahan ataupun penjelasan berkenaan dengan berapa jumlah subsidi yang diterima oleh rakyat Malaysia dalam program Budi Madani 95. Kita tengok dekat Facebook tu berlega berkenaan dengan setiap orang dapat 6 sen, hanya jimat RM18 sebulan. Itu semua ada niat tak baik, niat nak burukkan kerajaan, niat nak burukkan PNX. Tujuan dia adalah untuk menyebarkan propaganda tak betul, timbulkan salah faham terhadap kerajaan dan orang marah kepada kerajaan. Ini satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Kalau korang perasan di media sosial ni, dia ada tersebar berkenaan dengan setiap warga negara Malaysia ni akan terima subsidi hanya 6 sen sahaja setiap liter. Dia kata kerajaan menurunkan hanya 6 sen daripada RM2.05 kepada RM1.99. Yang betul dia adalah setiap warga negara mendapat subsidi setiap liter adalah 61 sen. Sebab apa saya kata begitu? Kerana harga pasaran hari ini apabila diapungkan di pasaran, harga minyak itu jadi RM2.60. RM2.60 kalau kita tolak kepada RM1.99 bermakna setiap liter ada penjimatan untuk rakyat sebanyak 61 sen. 61 sen ni kalau kita kira kali dengan 300 liter, satu bulan anggaran kita boleh dapat lebih kurang RM183. RM183 ni banyak. Jumlah dia tu banyak bagi orang yang betul-betul memerlukan. Kita tengok saja baru-baru ni, kalau kita pergi ke pasar raya, orang belanjakan duit sara RM100 itu pun banyak boleh dapat beras, boleh dapat susu, keperluan asas yang lain yang boleh digunakan untuk kegunaan keluarga, satu keluarga. Jadi sebagai warga negara Malaysia, pada hari ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Madani kerana buat satu langkah yang berani untuk tarik balik subsidi daripada orang yang tak layak, daripada orang yang warga asing, daripada penyelundup minyak, dan kembalikan semula kepada rakyat. Jadi hari ini subsidi itu benar-benar dinikmati oleh hanya warga negara Malaysia sahaja. Satu langkah yang berani, yang sebelum ini banyak Perdana Menteri hanya cakap-cakap saja umum di media tapi tak berani laksanakan. Akhirnya dilaksanakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita ucapkan salute, respect kepada Perdana Menteri, dan kita juga nak ucap terima kasih kerana banyak program yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Madani ini sangat-sangat membantu meringankan beban rakyat.